Dari Tuhan, terus jadi kadang. Alright, trailer terbaru untuk filem Kadam dah pun keluar. Sama-sama kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik oh. Macam kan? Komet. Ya, datang balik. Mak kata, kalau tak bagi makan, nanti kena timbul balik. Kalau bagi makan, boleh dia tolong kita. Orang tua tu tak ada tinggalkan apa-apa pusaka. Akak belum bagi dia makan lagi kan? Akak kata akak takkan terima. Nak biarkan dia tak bertuhan. Ada apa-apa terjadi sebelum Mak Su datang? Malam kau rajakan aku. Siang kepadaku mengemis. Kerana barang nampak, kamu dah tak ada. Dahsyat macam mana pun hujan, jangan minta tolong dengan benda tu. Jangan sesekali jadi tuan dia. Kau ingat kau siapa? Sibuk jaga tepikan orang. Binatang! Ui, lagi ni mat. Hai. Ya, Remy. Putuskan pertalian ini. Baik dia lain tu. Rasa kakak dah berubah? Tolonglah. Aku tak nak sakitkan kau lagi. Banyak scene Agni ni. Lepaskan kakak aku sekali! Kadam. Dari Tuhan, terus jadi kadang. Kadam project. Bukan. Wow. Oh, okay. Alright. Dia macam vibe cerita roh pun ada. Yang terbaru apa yang dulu tu itu Sazi Sam apa benda. Style. Dia pelakon dia tak banyak. Dia macam satu tempat je. Saya harapkan dia taklah berat seberatnya. At least orang boleh enjoy kan. 11 Jun. Tak lama dah. 3 minggu. 2 minggu. Apa guys? Apa pendapat korang? Cuba korang komen kat bawah. Dan apa guys? Jadilah penonton yang setia. Terima kasih. Alhamdulillah.